Bukan pernah baca, ada seorang ibu beritahu dengan saya lah. Dia lagi senang anak-anak di zaman sekarang sebab dah ada teknologi. Lagi senang untuk diorang pergi offer barang dekat budak-budak. Dia dah jadi lebih akses tu lagi senang Kita bukan hanya perlu takut predator sex macam apa berlaku dekat Shah Alam baru-baru ni. Tapi kita kena takut pada yang membawa yang order barang-barang semua ni lah. Kan? So jadi nasihat saya guys, bila sentiasa you nak build trust betul, kau nak mempercayai anak-anak kau betul. Saya kadang-kadang pasal parenting ni pun saya dengan adik-adik saya pun saya tak nak cakap banyak sangat lah. Sebab cakap banyak sangat nanti kan dia jadi boleh jadi benda yang bertelagah lah. Tetapi pada saya walaupun ingatkan kalau saya rasa yang dah dewasa yang ada anak-anak yang ada cucu tu boleh cakap dengan ibu bapa kena sentiasa ada rasa curiga. Betul. Okay, ini bukan kerana isu tak percaya tetapi kerana ada isu rasa curiga. Okay, umur 15, 16, 17 tahun dia tak mature enough lagi. Dia masih lagi tak mature. Kan? Udah 17 tahun ni dah matang. Nah, bullshit. Korang semua dah 17 tahun sebelum ni. Matang sangat ke korang? Cara kau menipu mak bapak korang dulu, apa yang korang buat, kau fikir balik. Cuma dulu, sekarang ni perbezaan dia sekarang, dia lebih banyak terdedah. And then benda ni dah tak boleh diambil mudah. Sebab bila budak-budak ni, dia dah mula menagih. At first now, dia dah mula mushroom. And then dia akan mula dengan benda lain. Dan benda ni, dia akan jadi berpanjangan. And then lepas tu, ibu bapa, satu benda yang kau kena buat, jangan jadi enabler. Okay? Kita dah tengok kes ibu bapa jadi enabler. Dia bagi reason kenapa anak jadi macam ni. Oh, dia ni sebenarnya baik. Tapi itulah kan, dia bagi reason. Setiap orang lain yang salah tetapi anak tak salah. Kita rasa kita pernah ada pengalaman begitu rasa ni. Cuba baca cerita sikit ibu bapa yang tak boleh nak accept bahawa anak dia yang buat benda ni, ya anak dia ni, tapi dia menyalahkan benda lain dan dia jadi enabler. Contoh, dia menyalahkan yang time tu masa anak ni membesar dia tak ada kan. Jadi dia rasa dia justify kan lah perkara tu. Macam mana lagi Olivia? Apa dia? Yang ibu bapa jadi enabler. Oh, ibu bapa. Yelah kan, kadang-kadang dia rasa anak dia baik. Lepas tu dia rasa orang yang marah anak dia tu yang jahat. Tak memahami anak dia. Lepas tu bila bergaduh tu, bila bergaduh tu dia rasa anak orang lain tu lagi jahat daripada anak dia. Padahal kadang-kadang anak dia yang mula dulu. Jadi itulah masalah yang sekarang ni kan. Kalau katalah masalah macam ni terjadi, saya rasa kita tak boleh lah nak salahkan cikgu. Pertama sekali, semua didikan tu bermula daripada rumah. Kita boleh tahu budak kecil tu kita ni boleh tahu kalau didikan di rumah tu okey ke tak. Kita nampak macam mana budak-budak tu budak-budak tu behave apa semua. Ingat tak Cik Nizam yang korang pergi, yang anak yang hari tu yang korang pergi tengok tu, mak dia penagih tu.